Kalau pesen le ni pada dah dengar kau ada telefon ngaji gapo ngada tu nado kita pada dah dengan telefon le ni mudah. Pada dengan telefon. Tu tak boleh pakai ke tu supo 2 kali 5 tu. Ni. Ngaji kau telefon. Ngaji boleh, pakai Maggi boleh. Muka duk tengok telefon, tu guru bukan apa. Dia duk tengok telefon, sakut telefon depan, dia makan Maggi. Makan Maggi. Baju tak pakai. Tu dah. Besar makan Maggi, bawa telefon tu duduk beranda, saya okok tak. Ni. Pas nak berkat bila ilmu. Bila ilmu tak berkat, ngaji banyak pun tidak memberi kesan kepada hati. Tu dah. Kita talaqi, kita berhadap tu, ngaji dalam majlis dia yes benar. Walaupun boleh kot telefon apa tu, tapi kita duduk dalam majlis yes benar tu, kerana kita boleh jaga adabnya. Bila di masjid tu kita boleh niat iktikaf pula, ada pahala suku pula. Tu dah. Kita boleh berhimpun bersama orang-orang yang soleh. Bapak kita duk mari ngaji, sang sahabat kita duk mari ngaji, niat demo ikhlas mari ngaji. Demo orang-orang soleh. Kita berhimpun bersama demo. Dengan harapannya di hari akhirat pun kita akan berhimpun seumpama ni juga. Dengan orang-orang yang soleh. Tu manfaat dia. Boleh ngaji ke telefon tapi duk sorek rumah. Duk sorek. Adab pun nak jaga payah. Ngaji boleh kau orang hidung lah. Ni tak ada orang nampak. Tapi kalau duduk ngaji talaqi, okey duduk korek hidung. Ni tak gamuk kat dia. Tu tak boleh pakai support.